Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to my 3 barang 30 hari bersama saya. Ni lain sikit lah sebab aku tengah ada dekat Melaka sekarang. So aku nak share 3 barang yang setakat ni aku rasa sangat-sangat membantu saat aku travel sekarang, okay? First barang yang aku nak share is this iron. Oh, still panas lagi guys. Iron, tempat untuk isi air. Dia punya pelapis iron. Iron ni memang bagus sangat-sangat. Kami dah travel banyak kali and kami... Ui, ya Allah, kenapa ni? Kenapa ni tutup tapat? Iron ni setiap kali travel memang kami bawa. Sumpah, tengok kecil gila. Kecil satu hal. Lepas tu memang muat luggage weh. Lepas tu ringan je iron dia. Ni iron steam guys. Hampa gantung je baju and dah boleh iron macam biasa. And dia boleh kepok juga macam ni. Nampak? Ha! Kecil. Lepas tu boleh isi air kat sini. Tak rapat. Patut tumpah. Isi air kat sini and then tekan dan air macam biasa. Macam zerak. Macam ni. Zerak. Ha! Sumpah function. Dia bukan air steam yang macam tak hilang redut. Dia hilang redut. Baju kami semua yang guna yang ni je. Even kat rumah pun aku pakai yang ni weh. Sebab dia kecil. Senang. Boleh lipat gini. Nak simpan mana-mana semua senang. Next, benda yang paling function setakat ni ialah organizer ni. Dalam ni ada tempat untuk basuh botol rose. Pekakas. Dalam ni ada pekakas untuk basuh botol rose guys. Aku buka. Dia kecil je kotak ni. Dan dalam dia ada macam-macam berus. Allahu Akbar. Tada! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini berus untuk basuh botol rose. Ni kaki dia pun boleh cantum je lah macam biasa. Ha. Tu masuk. Tada! Sama juga yang lain yang ni. Dia ada banyak lah. Ada macam-macam berus dekat sini. Lepas tu dia bagi juga botol untuk letak sabun basuh botol. Yang ni untuk cuci puting botol. This one tempat untuk ayang. Awak saya lupa nak bagi tahu kat awak. Yang ni tempat untuk sangkut botol lepas basuh. Awak buat tak kat tepi tu? Lupa. Ni tempat untuk hampa apa tu terak botol lepas basuh. Ha, kat sini boleh lah hampa nak terak pekakas-pekakas lain juga. Anak hampa minum botol, hampa beli je binatang Allah ni and bawa. Memang senang. Dia kecil. Lepas tu dalam ni dah ada semua benda dah. Ha, tak payah nak usung berus asing. Lepas tu nak terak botol tak tahu kat mana. Semua dah boleh buat dekat sini. Ni boleh cabut-cabut je semua. Semua boleh cabut-cabut. Senang. Memang love sangat. Tak menyesal beli. Cuma tak kecil je. Last item untuk hari ini is this makeup bag. Aku baru guna je this makeup bag and I'm in love guys. Bag dia pun sangat-sangat cantik guys. Tengok tu. Cantik. Saya ada pemegang. So enggak pening-pening lagi. Dia tak besar, dia tak kecil tapi dalam dia luas. Nampak tak? Tara! Wow! Semua ni makeup-makeup aku lah ya. Nampak tak? Aku isi penuh. And dekat tengah ni ada zip. Dekat zip ni aku letak segala apa tu eyebrow punya pensel, berus-berus makeup, benda-benda yang selalu hilang tu kita letak dekat tengah macam ni. Membesar weh. Boleh muat macam-macam. Lepas tu kalau hang tutup dia jadi kecil. Tada! Nampak tak? Ya, function gila. Benda ni dah lah murah, cantik. And then, function gila bawa travel. Macam aku memang selalu pegang je bag makeup. Senang nak musung, nak makeup dalam kereta ke apa-apa ke. So, this one sangat-sangat function untuk hampa beli. Okay, kita buat laju lah series ni. Sebab saya dah buat guys. So, itu je lah 3 barang travel yang aku suka sangat-sangat setakat ini. Akan ada lagi. Anak aku. Macam biasa kalau hampa nak beli barang-barang yang aku dah beli, aku letak dekat shopping bag. Boleh beli dekat situ. I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Love you. Bye-bye. Bye-bye.